salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim waftah 'alaina futuhal 'arifin. وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللهم زدنا علما ويقينا وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kat mana? 25 2, 4, 6 10, 12, 14. Inna a'tadna. Sambungan masih lagi menceritakan tentang nasihat bagi pemerintah, untuk siapa-siapa yang jadi pemerintah. Ni hak khatimah penutup Syekh Daud Al-Fatani buat main dalam kitab dia Muniyatul Musalli. Situ kena pula habis pilihan raya tu. Pilihan raya lah. Tak ada apa, siapa naik pun tak apa, asalkan Allah kata inna akramakum indallah atqakum. Situ dia asal situ ya. Hak lain tu semua wasilah, tangga saja. Nama apa pun kita duduk, kata kedudukan kita tu tangga, wasilah tangga saja. Hakikatnya nak takwa. Walaupun dia buh nama kafir pun, buh nama kafir pun tak ada apa, tapi ghalibnya tak jadi lagu tu lah. Ghalibnya kebiasaan. Lepas tu umum pula kita baca hak ni bukan semata ingat kata untuk orang yang memerintah dunia, apa negara, negeri, bukan. Bila kita jadi pemerintah, lagu ni lah kena ingat. Kesilapan hak kita buat, kita zalim ke orang, kita kena juga. Kita jadi bos tempat kerja, kita ada apa orang panggil apa, anak kerja ataupun panggil pekerja. Kalau orang tadi kita panggil anak kerja, juru kerja. Anak koli dia panggil, anak koli. Baik. Apa tu dia buat main firman Allah. Hak sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah Syekh Daud Al-Fatani wa nafa'na bi'ulumih. Dan celakanya zalim tu supaya terkejut takut daripada mendatangkan dia akan kezaliman, seperti firman Allah Ta'ala. Allah kata apa? فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Maka kami jadikan laknat Allah, kami jadikan laknat Allah atas orang yang zalim, atas orang yang buat naya. Kalau kita kata laknat tu hak tiru hak luah Arab dah lah tu. Bawah lagi dah. Bawah lagi silap. Inna a'tadna. Dan lagi firmannya, firman Allah.
Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Artinya bahawasanya kami sediakan bagi orang yang zalim itu api neraka. Api neraka tu yang meliputi dengan mereka itu segala orang zalim. Tu segala orang zalim tu meliputi tu kelilingnya. Tengok keliling api, kita kata mudah tu, keliling dengan api. Duk dalam keliling api. Duklah api, mudah-mudah kita kata duklah api. Allah, nak duduk macam mana? Tak boleh duduk dia kena duduk semata-mata dah. Kerana Allah janji dah, bangkit hidup balik tak mati dah. Hak ada sakit ke nikmat. Tengok. Kita buat zalim atas dunia, nak boleh nikmat seketika. Kita nak boleh azab di akhirat, maka masa lama. Kita maklum dah kata sari akhirat umpama 1000 tahun dunia. Umpama 1000 tahun dunia. Dah. Nak ada ke mana? Orang buat dosa amal lazim, amal hak passion tak ada sangkut dengan anak Adam. Contoh tinggal semayang, kata sengah 4000 tahun. Sengaja satu waktu dia sengaja tinggal semayang, kalau tak silap antara pendapat yang masyhurnya 4000 tahun. Tu kata setengah ulama 4000 tahun tu bukan tahun dunia tu, tahun akhirat. Maknanya 1000 tahun dunia. Kita tak payah ambil tahun akhirat lah, kita ambil tahun dunia, buat fardu takdir. Hak tu dosa hak passion dia panggil amal lazim. Tu amal lazim dia panggil PN lazim. Ingat PN lazim. Ingat tak? Ingat macam? Tu PN yang tidak melampaui perbuatan PN tu kena kepada al-maf'ul bihi. Hak benda yang dikena buat tu panggil amal lazim. Amal hak passion tak sangkut pi orang lain. Kita baca 1000 tahun. Ada kalau hak jenis passion sangkut ke orang lain, ambil. Pasal dia nisbah darjat dosa dia tinggi lagi. Dia tinggi lagi hak jenis amal lazim. Sama daripada sudut pahala. Kebaikan, kita buat amal kebaikan pahala, hak passion kena ke orang lain. Hak tu besar lagi daripada amal lazim. Dia besar lagi. Cuma dia jadi amal semahyang ni dia jadi tiang. Kerana tiap-tiap amal hak lain tu dia tak boleh, dia nak berdiri tak boleh kecuali kena ada tiang situ. Tapi nisbah darjat kita panggil kelebihan pahala apa semua tu secara umum dia bahagi dua. Amal hak kita buat untuk diri kita, yang kedua amal hak kita buat untuk orang lain. Sebab tu bila Allah bagi taufik kepada seseorang, jadi macam apalah bila orang minta sumbangan ke, wakaf ke, minta hadiah ke, kita rasa mudah nak bagi. Mudah. Tak kisah, jadi tak kisah bagi. Duit ingat apa? Sanggup bagi walaupun duit tu kita sayang tu. Duit, siapa tak sayang duit dah? Sayang duit, tapi kita sanggup bagi pasal apa? Duit ingat kata besar pahala. Cuma kita tak pandai daripada sudut huraian. Tera mana besar? Besar dia dengan sekira-kira mati kita, dia serupa kita hidup. Kita mati tapi serupa kita hidup. Dia tak macam sembahyang puasa. Sembahyang puasa kita mati, amal mati sekali. Lagu tu sembahyang puasa, umrah, haji ke. Cuma umrah haji ni adalah buat sedekah pahala, wakaf apa, haji badan apa semua. Tapi dia habis. Jenis amal hak passion kita kena buat sendiri, dia habis lagu tu. Dia habis tu, tak ada dah. Kita nak ambil pahala semayang tak ada dah. Kalau ada, apa orang kata apa, semayang, apa, sedekah semayang sunat. Apa ni, orang panggil apa? Macam mana orang tua-tua duk buat dulu tu? Semayang hadiah. Tu pun ulama kata maksud semayang hadiah bukan kita hadiahkan perbuatan semayang. Kerana semayang dia perbuatan lazim, kena kita sendiri buat. Habis tu kata semayang hadiah ke mana? Hadiah pahala. Siap semayang, ya Allah, aku jadikan pahala
semayang sunat ni aku jadikan bagi ibu aku yang telah meninggalkan dunia ni, ya Allah. Jadi pahala. Jadi pahala. Lagu tu. Bukan kita sedekah semayang. Semayang dia tak boleh, dia tuan badan lah, kena buat sendiri. Dah mati dah, habis. In qata'a amaluhu illa min salas. Terputus semua amalan kecuali bertiga. Ni penting bila lebih kali waris warah kita, orang tadi kata waris warah, ataupun anak-anak kita penting dia faham agama. Dia faham agama. Bila kita mati, anak-anak kita ni dia ambil berat tentang pahala. Tentang pahala kebajikan selepas daripada kita mati nanti. Baik. Dan sabda Nabi SAW, mani qata'a haqqam ri'in. Tu mani qata'a haqqam ri'in muslimin aujaballahu lahun nara wa harrama alaihil jannata. Faqala rajulun ya nabiyallahi, ya nabiyallahi, walau kana yasiran, qala walau qadiban min arakin. Tengok kayu, walaupun besar kayu arak. Ni hadis ni riwayat daripada Abi Umamah bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu an. Dia hadis ni dia ada lagi satu riwayat yang lain lagi. Kita tengok dulu hadis ni. Apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, artinya barang siapa memutuskan hak seorang yang muslim, dia pi kerat hak orang Islam, umumlah, tak kira lah siapa pun, dia ni pi kerat hak orang Islam, sepatutnya tu hak dia ada juga. Sepatutnya hak dia ni pun ada juga bahagian dia untuk dapat itu, dapat ini. Tapi tak, dengan sebab jahat, zalim dia tu, dia fikrat, jangan bagi kat dia ni. Jangan bagi lagu ni kat dia. Sekat, tak usah bagi kat dia lagu tu. Tu dia panggil putus hak. Jadi dia tak boleh nak buat lagu tu melainkan orang yang ada power, orang yang ada kuasa. Sebab tu Syekh Duk Fatani dia buat main tajuk ni. Dia tak boleh kita dengan apa tak ada kat kita, nilai orang pun tak berapa pandang kita terus mana, tiba-tiba kita nak pergi kat orang kata, jangan bagi kat dia tu ni. Siapa nak ikut cakap kita? Sebab itu Syekh Duk dia bubuh lah hadis berkaitan dengan pemimpin tu. Orang jadi ketua, jangan bagi dia tu, jangan bagi ni. Tu dia panggil putus hak. Apa Nabi kata? Kalau kita duk pergi kerat hak orang, tengok. Jawabnya, telah diwajibkan Allah baginya api neraka. Apa maksud diwajib di sini? Dengan maksud menyebabkan Allah tu bagi kat dia api neraka. Kita tak mudah bahasa kampung lagu tu. Setengah ibarat kata aujaba ni dengan maksud dengan makna sabab, dengan makna menyebab. Bukan maksud wajib akal tu. Wajib akal ke mana? Memang confirm mesti dia kena masuk neraka. Itu lain. Dia sebab dalam bab masuk syurga neraka dia wajib aridi. Wajib akal yang aridi. Tu nantilah kita mengaji lihat tu. Jadi Nabi kata siapa duk pi putih hak orang Islam, sepatutlah jadi sebab bagi Allah tu bagi dekat dia api neraka, memasukkan dia tu dalam api neraka. Tengok. Sebab tu jangan nak putus hak orang, bahaya tu. Setiap orang ada hak dia. Tu. Tapi tak apa, Allah dia tak takut abang neraka dia haram apa, dia siap kata, tak apa, Tuhan Maha mengetahui, dia kata. Semalam baru depa mengaji dalam kitab Yuhal Walad. Dalam kitab Yuhal Walad. Salah seorang ciri-ciri kalau Imam Ghazali rahimahullah, dia sebut dalam kitab Yuhal Walad, bila kamu dibalakan dengan menjadi guru, dia kata bala wa ini betulita bil wa'zi, dan jika dibala akan engkau dengan memberi nasihat, maksudnya dengan menjadi wa'iz, orang yang memberi nasihat ataupun jadi guru. Kalau hang dibalakan Tuhan, sebab jadi guru ni sebenarnya musibah, hampa ingat seronok. Kalau tak ajak orang minta ajak berdosa, kalau ajak orang silap berdosa.
Dosa pula macam kita buat dosa di rumah seorang-seorang, tak ada sangkut orang lain, tak apa. Macam jadi guru, kita habaq silap, orang buat amal dengan pendapat hak silap, kita buat amal, dia sebab pula ke orang lain. Ni hak duduk kat meja tinggi ni, yang apa orang kata, oh syok lah duduk atas kursi, kami orang lain semua duduk bawah. Oh syok lah orang panggil dia ustaz, kami semua orang panggil orang biasa cik tuan saja. Oh syok lah dia pergi mana orang belanja makan, kami ni orang kami kena belanja. Tu kan seorang-seorang nak di ustaz tu, banyak ustaz mampu dah. Banyak ustaz mati awal. Pergi mana orang bagi makan saja. Bagi makan, makan. Besok kali tu di Bertam tu. Oh, depa telefon ustaz dah nak. Baru balik dah kuliah. Mai kat surau apa dah, surau lupa dah nama. Kami buat kambing bakar madu, dia kata. Dia bakar sambil calik madu. Pi dia sedia sepinggan besar. Menimbun, berkilat. Allah sedap bila pun nak omai. Dia makan. Banyak ni. Makan sampai puas. Makan. Kita makan kat setengah pinggan kau. Banyak. Allah isi saja. Dia potong nipis-nipis. Balik rumah sampai pergi keladi lah. Tak boleh pergi. Sungguh. Tak boleh pergi lah. Berhenti duduk sengat situ. Tak boleh. Rasa macam nak mati tu. Kata mampu dah aku ni kata. Mandi pergi jalan. Duduk rehat pejam mata. Bila pejam mata rasa macam ada macam roh nak keluar. Tak berani pejam. Buka balik. Kata takkan mati kot. Ada kot. Buka balik tak. Balik pelan-pelan. Balik kalut minum ayak cukur apa semua. Lepas tu duduk isuk lusa tu Ustaz Syah Fazrul, dia dapat maklumat. Dia kata awak dia mesej. Dia tipun. Awak yang hari tu tak telefon. Dekat saya ada banyak cukur madu minyak zaitun dah saya pergi hantar tak puas tepi jalan. Bahaya. Boleh terpejam terus. Lagi tak takut. Tu. Memang nampak seronok lah. Oh jamu ni. Tapi orang tak tengok bala, musibah. Hang tak ajak, hang kena jawab depan Allah. Hang ajak silap, hang kena juga azab depan Allah. Hang ajak anak murid hang jadi ke mana? Kita ingat bila anak murid balik tu, kita apa? Bebas. Dah. Apa hak ada dalam diri dia yang terbentuk daripada pendidikan kita akan bawa sampai hari kiamat. Sebab tu salah seorang orang yang boleh bagi syafaat di akhirat ada Syekh Duk Fatani Nakar dalam kitab Duras Samin. Siapa dia? Guru kepada murid. Guru dia boleh bagi syafaat kepada murid. Dia boleh bagi syafaat. Mana murid-murid hak taat ke dia, hak elok panggil apa semua ni, dia boleh bagi syafaat di padang mahsyar. Dan kedua, murid kepada guru. Terkadang guru yang ajak bukan baik mana. Guru tak baik tapi boleh anak murid jadi baik. Maka murid hak baik tadi dia boleh heret tangan tok guru dia di padang mahsyar. Duk ingat hak tu dah boleh sabar pun mengajar. Kalau duk ingat musibah tak larang, baik tutup pun tak buka. Duk fikir ujian baik tak sanggup. Baik kita pergi kerja dapat duit senang-senang ya. Orang letak tawaran suruh ajak mata sekolah mata ceruk, orang letak tawaran kat kita. Boleh duit terang-terang dah 5-6 ribu senang-senang ya sebulan tu. Tapi dah duk ingat kata tak apalah, duk ingat kata kot-kot lah aku mati nanti orang sebut juga nama aku. Kitab ni saya khatang Ustaz Naim. Boleh gitu tak apa dah. Boleh gitu dia ingat situ ya. Tu yang boleh duk ajak juga tu. Kalau ikut ujian tu tak sanggup. Tu. Jadi Imam Ghazali kata kalau hang dibala dengan jadi guru, apa dia kata? Dia kata ke mana? Antaranya hang jangan gemak kepada ramainya orang yang duduk dalam majlis hang. Hang jangan gemak, hang jangan nak kepada orang menangis-nangis dengan sebab kalimat yang keluar daripada mulut hang. Lagi satu apa dia? Lupa dah. Terlupa. Tak apa, terlupa. Dia hilang. Tadi main band panjang kan. Barang siapa memutuhkan hak seorang yang Muslim, telah diwajibkan Allah baginya tu api neraka dan diharamkan atasnya syurga. Allah perharamkan bagi dia syurga. Tak kalau Nabi kata lagu tu, maka sembah, yakni bertanya oleh seorang laki-laki lah, yakni daripada sahabat, ya Nabi Allah, dan jikalau ada ia
Apa maksud ada ia? Dhamir tu tak mana? Walau kana yasiran, dan jikalau ada ia apa? Qat'ul haqqi, kita ambil masdar pada maniqtata'al haqq, maniqtata'a haqqam ri'in. Maksudnya qat'ul haqqi, memutuskan hak. Lagu mana kalau ada lah ia memutus hak tu, dia bukan putus hak banyak, dia cuma hasut, dia sekat sikit je hak orang. Tak ada banyak mana. Sepatut dia ni pun dapat juga keperluan untuk diri dia lagu ni, tapi tak dia berkerak. Dosa bagi kat dia ni. Jangan dia ni. Tu. Kalau sikit je lagu mana? Yasiran, sedikit. Sabdanya Nabi SAW, Nabi kata apa? Kita duk berkerak hak orang, kita duk berkacau hak orang, dan jikalau ada ia, Nabi kata, dan jikalau ada ia hak tu sepotong kayu sugi sekalipun. Tengok. Kayu sugi kita nampak jumpa tepi jalan, kita tak pandang. Kita tengok macam lekeh ya. Walaupun Nabi kata sepotong kayu sugi, hak kita duk ambil bersugi itulah, sejengkai tu. Banyak tu saja hang kerat hak orang. Hang pi duk sekat hak orang, hang bolehlah panggu di akhirat. Soalnya hang tetap masuk neraka. Tu bahaya buat zalim ke orang, tu bahaya. Tu. Habis, dan lagi sabda Nabi SAW, ma min abdin mazlumin fashakhasa bi basarihi ila samai illa qala Allahu azza wa jalla labbaika abdi haqqan alayya la ansurannak walau ba'da hinin. Allah ya. Ni sedap baca lagu ni ada masalah apa kita rasa tenang gitu tak? Tiada daripada seorang hamba yang dizalimkan oleh orang, maka melihat dengan matanya ke langit. Tu orang kena zalim, orang kena fitnah, orang kena adu domba. Tu melainkan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Allah kata, hai hamba-Ku, sebenarnya atasku, sungguhnya sungguhnya aku tolongkan dikau. Tuhan kata, dan jikalau lama masanya dia golib pasal orang kena zalim ni, dia tak ada siapa dah. Kena fitnah.
Orang putihkan hak, dia panggil. Orang putihkan hak, orang fitnah. Tu. Jadi Nabi kata, bila hampa berdoa, hampa tengok ke langit. Hampa tengok ke langit, Allah kata, aku tolong, aku akan tolong. Walaupun tempoh tu lambat. Dan jikalau lama masanya, walaupun tempoh tu lambat. Cuma nafsu kita lah duk harap cepat. Lepas tu tak boleh tu, takjil lah, ajalah, gopoh tak boleh. Minta doa. Walaupun lama, Tuhan nak bantu. Tu ayat babak dia selalu sebut tu, cara Tuhan nak latih diri kita ke dekat, cara dia Tuhan buangkan dunia daripada keliling kita. Tu cara Tuhan latih. Dia latih kita dengan cara dia buang semua yang ada di keliling kita. Sampai masa tu kita hadap ke langit. Hadis ni dah lah. Hadis ni lah babak yang sebut tu. Sampai masa tu kita dongok ke langit, kita minta, Tuhan akan bagi. Walaupun masa tu lama. Dan lagi sabdanya Nabi SAW, ala wa inna zulma thalathatun, zulmun la yughfaru, ni, wa zulmun la yutraku, wa zulmun maghfurun. Fa amma zulmu alladhi la yughfaru fasyirku billahi. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wa amma zulmu alladhi la yutraku fa zulmu al-ibadi ba'dihim li ba'din. Wa amma zulmu alladhi yughfaru fa zulmu al-'abdi li nafsi. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya zalim itu terbahagi ia atas 3 bahagi. Pecah 3 bahagi. Pertama, zalim tiada diampun. Ni tak ada ampun. Dan keduanya, zalim yang tiada ditinggalkan, yang tiada tinggalkan. Dan ketiga, zalim yang diampunkan. Mana zalim tu? Yang bahagi yang 3 tu lagu mana? Maka ada pun zalim yang tiada diampun akan zalim itu, ialah sekutu dengan Allah. Apa maksud sekutu? Syirik itulah, yakni sembah akan lain serta Allah Ta'ala. Tu hak tu sebab Allah sebut sendiri firman Allah Ta'ala. Allah kata apa? Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampun akan orang yang sekutukan dengan dia. Tu Allah tak ampun orang hak sekutu dengan dia, melainkan taubat lah. Kalau taubat ni cerita lain lah. Masalah taubat ni cerita kalau dia mati dengan tak ada taubat, dia mati dengan mati ke tu, tak ada mengucap 2 kalimah syahadah balik, tak ada duk masuk Islam balik. Contoh kalau kita misalkan dia ni mati dengan sebab zina, na'udzubillah min zalik. Dia ni mati dalam keadaan zina, tak ada taubat daripada zina. Dia ni mati dalam keadaan tinggal semayang. Dia ni mati dalam keadaan berjudi. Hak seorang mati sebab murtad. Ada 4 jenis, 5 jenis. Maka orang mati sebab syirik ni memang tak ada dah janji ampun. Adapun hak lagi 3-4 tu, Allah janji. Bukan Allah janji ampun dah. Allah boleh ampun. Kalau dia nak ampun, dia boleh ampun. Dia boleh ampun. Walaupun dosa besar gunung pun. Walaupun dosa besar gunung. Besar langit sekali pun. Cuma syarat jangan duk sekutu ya. Tapi kalau dan sekutu tak boleh lah. Sebelum mati wajib kena mengucap 2 kalimah syahadah. Lagu tu. Allah, tu na'udzubillah lah. Tu kita duk jaga dalam pengajian tauhid kita. Dalam pengajian tauhid. Dan diampunkan yang lain daripada demikian itu, dia panggil tahta masyiatillah, dia panggil di bawah kehendak Allah. Bagi orang yang dikendakinya, tu tahta masyiatillah, kehendak Allah lah, dia nak ampun siapa dia nak. Tu hak pertama. Dan ada pun zalim yang tiada ditinggalkan
Maksudnya apa tiada ditinggalkan, yakni yang tiada dimaafkan. Itu maksud zalim yang tiada ditinggalkan, yang tiada dimaafkan. Maksudnya dia ni confirm kena hisap dengan Allah. Dia ni memang akan kena lah depan Allah nanti ni. Maka iaitu apa? Zalim yang tidak ditinggalkan tu, zalim hamba setengah akan setengah, yang ni akan setengah yang lain. Hak ni Tuhan tak tinggal. Tuhan tak tinggal. Memang Tuhan akan hisap. Maksud semua kena hisap. Maksud jadi ni diberatkan hisap. Dalam hadis sebut, faman husiba uziba, siapa dihisap akan dia maka diazab, nescaya diazab akan dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengar Nabi kata gitu, lagu mana kami ya Rasulullah? Memanglah kami mestilah kena hisap juga. Jadi takut. Jadi takutlah Sayyidatina Aisyah, lagu mana keadaan kita memang kalau dihisap kan kita memang kena hisap. Oh, Nabi kata tak, yakni siapa yang diperberatkan hisap. Maksudnya cek sungguh-sungguh. Siapa kita masuk sepadan tu lah, immigration check, tengoklah kereta, tengok tak ada suruh buka caution, buka bank apa semua. Tak, lalu tengok okey selesai. Ada apa ni nampak? Dia tanya tak buka. Tak ada apa, ada kem baju. Tu. Ni ada apa? Ada kem barang sikit-sikit gitulah, barang nak. Tu jalan. Tapi kalau diperberat, lagu mana? Buka. Buka baju tak habis. Buka setiap helai baju. Aku tengok aku ada selit senjata apa tengah-tengah tu. Tiap-tiap helaian baju seluar tu ada senjata apa. Punggah caution cabut. Kok ada dadah bawah tu. Tu dia panggil didetailkan. Lagu tu di padang mahsyar. Orang yang buat zalim ke orang lain, tu. Maka dia tu akan dihisap ni, diperberatkan hisap dia. Dia akan memang teruk lah. Dia kena hitung teruk. Daripada dihisapkan antaranya dan antara orang yang dizalimkannya. Kena timbang satu-satu. Sampai bila tu dia kena hisap? Hingga redha empunyanya. Sampai tuan yang kena, dia panggil mazlum. Orang yang kena zalim sampai dia redha. Bila dia nak redha? Bila dia jamin syurga. Bila dapat jaminan syurga. Lagu mana? Dia pahala tak banyak. Ni yang kata Imam Hasan Basri buat pi hadiah. Ada orang habaq, kawan tu pi tenah hang, kata kat hang lagu ni wahai syekh. Dia esok tu pagi-pagi dia pergi tunggu depan pintu rumah, dia bawa hadiah. Bukan dia perli ke apa dah, kan dia perli, dia bagi hadiah sungguh, niat dia tanda syukur sungguh. Tu Assalamualaikum. Ada apa ni, ada bagi hadiah. Siapa ni? Dak aku dapat maklumat hang kata kat aku kat belakang lagu ni. Padahal benda tu aku tak buat pun, tapi hang kata lagu ni aku bagi hadiah lah. Pasal apa bagi hadiah? Aku duduk saja lena pahala boleh berjalan. Allah tak? Boleh buat ke tu? Kita taubat lahum. Buat lagu tu kata tak pasal aku. Kita kata tu tak pasal aku, apa hal pula aku nak bagi hadiah kat hang? Hang kata kat aku macam-macam, tiba-tiba aku nak bagi hadiah kat hang. Kita kata lagu tu dah. Imam Hasan Basri bagi hadiah. Ingat senang kita lena boleh pahala berjalan macam ayat. Tajuk tak boleh mangkit. Pasal apa tak ada mangkit? Dalam hati orang duk sengkau buruk kat kita, punca orang buat zalim. Dalam mulut orang duk sentiasa duk berjalan pi tenah kerana orang buat zalim. Hak kita terputus dengan sebab kezaliman. Kita lena, tajuk tak bangkit. Relax lah, pahala masuk. Tapi jangan duk minta lah. Hari ni siapa nak pergi tenah saya? Tak boleh lah lagu tu. Sebab ujian dia main ketika kita mampu saja. Dia kena ingat lagu tu. Ujian Allah ni dia main kita mampu. Bila dia tak main, jangan minta. Lagu tu. Tuhan dia buat main ujian tu kerana Tuhan tahu kita mampu hadap. Tapi biasalah manusia. Dia ada lah sedih, serabut, marah. Apa semua tu normal lah. Nabi SAW bila anak meninggal, Abdullah, Sayyidina Abdullah meninggal pun peluk, jatuh yang mata. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kamu menangis ya Rasulullah? Peliklah Nabi kata, jangan tak bagi menangis. Bila mati kematian kau apa tak bagi duk apa panggil pemeratap. Tiba-tiba Nabi jatuh yang mata duk riau. Dah kamu menangis ya Rasulullah? Tangisanku kerana rahmat. Aku menangis sebab sayang. Kerana kasih sayang, bukan aku menangis kerana apa orang panggil
tak redha dengan Allah. Yang aku larang puan menangis, tu tanda puan tak redha. Apa siapa tu ambil nyawa anak aku dah. Hak tu tak boleh, hak tu haram hak tu. Aku menangis kerana kasih sayang. Tak apa. Hak tu kata tabiat manusia. Tabiat manusia. Nabi SAW ada marah. Biasa merah biji mata zakah ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab pun pernah. Tak ada lah terkah lagu mana, Allah alam lah. Tapi tinggi suara marah. Sebab Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bila dia masuk rumah Nabi tu SAW, tengok Nabi bangkit baring atas tikar. Tikar tu terkoyak. Lepas tu adalah macam baju pagoda kita lah. Macam kita ni pakai baju pagoda. Bawah baju Nabi ni pun terkoyak, tikar pun terkoyak. Jadi kebetulan tanah sini ni belaga kena dengan lantai tanah. Bila bangkit tengok, loh ada tanah kabui. Ada apa mak mai jumpa awak apa? Saya nak mak tengok jatuh yang mata. Ya Rasulullah, pemerintah kupu, mereka yang diberi kekuasaan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kemewahan, duk bahagia di atas singgah sana. Kamu buat kerja betul Rasulullah, kamu kekasih Allah, tapi lagu ni hidup kamu Rasulullah. Seolah ayat lebih kurang gitu lah kita kata. Tu macam lah, tengok orang buat jahat kuih hebat, orang buat jahat kuih hebat. Kalau orang betul kuih tindah. Lagu ni kau. Rasulullah berubah, ayat muka ubah, merah je mata, tinggi suara. Hang tak yakin dengan aku kau Umar? Sangat dia Umar. Dia bukan tak yakin, tu tanda mahabbah, tu dia panggil tanda cinta. Punya cinta kepada Rasulullah SAW tu seolah tertutup segala benda lain. Padahal dia boleh je nak ingat, ni semua takdir Allah, ni semua lumrah, dunia jifatun qadirah, dunia ni umpama bangkai yang hina. Maka Nabi kata tidaklah yang berlumba mengambil dunia melainkan segala yang hina. Ad-dunya jifatun qadiratun, dunia ini bangkai yang hina. Tidaklah yang mengambil dunia melainkan oleh orang yang hina-hina juga. Nampak Allah. Tu tu tak lepas tu. Buat zalim ke orang tak lepas, Allah tak lepas tu. Ada pun zalim yang diampunkan, maka iaitu zalim hamba bagi dirinya. Dia buat salah diri dia sendiri, tak ada sangkut dengan orang. Ni kita sebut awal tadi tu. Lepas tu ulama dia bagi dua tu. Betul semayang nisbah Imaduddin, tiang agama, dia nombor satu, Ahmad nombor satu kita katakan. Tu betul lah puasa. Bagus puasa, rukun Islam pula. Nisbah amal hadiah lebih, tapi nisbah darjat, hak sangkut amal hak dengan orang, hak tu tinggi lagi. Hang tinggal semayang, hang tak ganggu orang, hang tangguhlah diri hang seorang. Allah ampun, selesai. Kalau hak masalah hang buat salah dengan orang, walaupun hang semayang sehari semalam tu hang terbalik pun, kalau sekiranya Allah nak ampun, dia letak syarat dengan sekira bahawa Tuan bagi hak hang buat salah, dia ampun. Dah Tuan nak ampun, dia kata apa? Aku nak confirm dulu, aku masuk syurga ke tak? Dia malah atas dunia dulu, pahala sikit dosa banyak. Lah kali ya Allah, aku tuntutlah pahala dia. Ambil pahala hak buat zalim, meh pahala bagi kat dia sampai banyak. Lah habis dah pahala. Dia ada lagi, dia buat zalim ke aku banyak tahun ni ya Allah. Ya Allah, dia buat zalim ke aku ni banyak tahun ni. Bukan sehari dua ni, bertahun-tahun dia buat zalim ke aku. Lagu mana ni? Ada lagi aku nak tuntut dia. Lah ni macam ni. Manakala ambil dosa hang tapuk atas dia, ambil lah hanah dosa. Perah. Sampai confirm kita masuk syurga. Ya Allah, aku redha. Sudah. Eloklah redha pun kawan tu lepas nakar dah. Tu. Lepas tu kawan tu kalau dia ada orang zalim dia pula, dia pun sama juga. Tak kira lah siapa pun. Baik. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu bahawasanya, aku sungguhnya terlebih malu bahawa aku zalimkan dia orang. Tu dia tafsir dhamir tu. Aku zalim akan dia. Siapa dia? Orang yang tiada dapat, orang yang menolakkan dia, menolakkan kezaliman. Hak ni melainkan Allah Ta'ala yang boleh tolak. Ni dia nak habaq apa ni? Dia nak habaq ada dua masalah hang buat zalim ke orang. Satu, hang buat zalim ke orang yang boleh lawan. Lagi satu, hang buat zalim ke orang hak passion tak boleh lawan. Jadi dia kata aku terlebih malu, maksudnya seolah nak habaq terlebih berat
Aku zalimkan orang yang tak boleh tolak kezaliman berbanding orang yang boleh tolak. Nak. Orang yang boleh tolak lega lah, dia ada duit. Masa kita buat zalim ke orang hak ada harta benda, orang ada pengaruh, orang dengar cakap dia ni. Kalau kita tak ada apa, duit pun tak ada, hak ni tak ada, siapa pun tak ada, orang kata apa, turutlah nak buat sana. Tambah zaman lah, ada duit orang percaya, hang tak ada duit siapa nak percaya kan zaman lah. Baik ke mana pun lagu tu lah kebanyakannya. Hang tunjuk akaun 1 juta, hang abang kata gajah terbang petang tadi pun dia abang, dia percaya. Kata tadi aku jumpa gajah terbang. Yo ko, Allah rezeki hang lah jumpa gajah terbang. Abang itik ansar besar tahun deram, boleh trailer boleh lalu buah pokok gajah pun dia percaya. Main ada duit. Cuba hang tak ada duit. Tu. Abang telur ayam keluar anak itik pun dia gelak ya. Baik. Lagi melainkan Allah Ta'ala lah boleh tolak. Kata setengah hukama, setengah orang bijak pandai, sebutkan olehmu tak kala engkau menzalimkan seorang akan adil Allah. Lagu mana? Sebutkan olehmu, yakni dengan lidah ataupun hati lah, boleh kata dua-dua. Tak kala engkau menzalimkan seseorang, menzalim akan seseorang akan adil. Sebut akan adil Allah nanti kita baca dulu. Akan adil Allah padanya, pada seorang. Dan tak kala kuasa kamu akan kuasa Allah Ta'ala atasmu. Dan jangan engkau mencengangkan mencengang ni berasa hebat, sombong, boleh buat jahat. Jangan kamu mencengang, rasa hebat, rasa ujub. Cengang tu ujub, rasa hebat, rasa sombong sebab boleh buat kat orang. Dan jangan engkau mencengangkan sebab apa? Kamu lulus, kamu boleh buat dua tangan kamu. Tu kena baca lagi habis tu. Jadi bila hang buat zalim ke orang, hang kata tahu ni, aku buat zalim ke orang. Orang mana? Orang yang akan adil Allah, yang Allah perintah suruh buat lagu lain lah. Dan tak kalau aku ni kuasa. Kuasa kita tu akan kuasa Allah sebenarnya. Allah saja izin. Dan jangan hang rasa pelik sebab hang hebatnya aku tengok main aku contoh gitulah. Tapi buat zalim lah. Kamu tumpahkan darah, kamu bunuh dia, masalah. Dan bahawasanya bagi seorang yang bunuh ataupun orang yang buat zalim, yang membunuh, lagi akan mati seperti itu jua. Dia pun, bahasa mudah kita kata lagu mana? Orang yang buat zalim ke orang lagu mana? Lagu itulah dia akan diseksa oleh Allah. Lagu ni lah kita kata apa? Pusingnya roda. Kita hari ni kita celah fitnah orang, sikit hari kita akan kena balik fitnah tu. Hari ni kita ngadu domba, namimah. Walaupun hadis kata la yadkhulul jannata namimah tu takkan la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Orang lain dia konon dia jujur lah. Bila kawan tu kata apa, perut pergi sampai. Ni kata apa, perut pergi sampai. Dia kata, kita mesti kena jujur. Kita mesti kena jujur. Memanglah bagus jujur, tapi bukan bentuk ifsad. Ulama sebut dalam kitab Al-Azkar bagi Manawi pun ada sebut, syarah bagi Ibn Allan. Dia sebut juga, maksud jujur ni atas jalan islah. Islah ni nak membaik, bukan ifsad. Ifsad ni dia merosak walaupun kita cakap benar betul. Dia jadi siapa tak hati fikir pula. Dia nian, dia kata kat hang muka hang macam buruk mayit. Kita pun pihak ni, aku bukan apalah, aku tak maulah nak jadi orang tak jujur kan. Sebenarnya dia kata kan hang muka macam buruk mayit. Kadang-kadang nampak macam buruk. Tu dia tambah lah tu, dia tambah tu nak lagi sedap. Dia tambah Ajinomoto, nak bagi bunyi syok lagi. Orang kita bak tambah tu boleh tahan tak tu. Nak tambah. Orang ingat kawan tu kata 1 minit ya, tiba-tiba dia pergi cerita jadi 1/2 jam. Kena kata 10 minit, cerita sampai 1/2 jam. Heran kok hang cerita apa dia? Aku kata 10 minit ya kat dia. Tapi hang cerita kat dia apa aku kata 1/2 jam cerita. Tambahlah tu.
Tu. Aku kata burung mak ye lah. Tak kata buruk. Kata-kata monyet ke apa. Aku kata burung mak ye. Ni mai kok mana dia kata jalan kengkang. Hai, pelik dah ni. Aku jujur dia, aku bukan apa aku tak maulah sembunyi-sembunyi. Aku nak jujur. Tu bukan jujur. Tu dia panggil namimah. Mengadu domba. Dia panggil mengadu domba, duk pelaga orang bagi keli. Dia pandai. Dia baik dua-dua kan kawan ni, dia baik kan kawan tu dia baik. Pandai. Tu sebab tu Nabi kata tak masuk syurga tu. Sampai kan Nabi lalu sebelah kubur, Nabi kata dua ahli kubur ni diazab oleh Allah kerana perkara yang kecil. Satu kencing diri, yang kedua kerana memindahkan perkataan kepada orang lain dengan tujuan nak merosakkan. Dengan tujuan merosak. Pindah perkataan tak apa, tapi tujuan merosak tu tak boleh. Tujuan nak ibkeli tu dia panggil tujuan ifsad. Tu. Jadi maksud kecil lagu mana? Adakah dosa tu kecil? Bukan. Ulama hadis kata yakni yang kecil pada sangkaan sisi mereka. Dia pun ingat benda tu benda kecil lah. Alah besar lah tu. Alah besar lah tu. Dia kata alah besar lah tu. Tu dia panggil anggap kecil. Tapi di sisi Allah benda tu besar. Tu dia masuk dalam perbuatan zalim lah tu. Jadi apa hak kita buat, dia macam roda. Dia kita akan hadap benda tu juga. Dan kata Abu Nawar, Abu Nawar bin Yazid Abu Nur, baca-baca Abu Nur pun boleh. Macam nak sini saya dobit buat Abu Nawar tau. Dia kata kata Abu Nur, dia kata dah silap Abu Thur tambah so tambah titik. Kata Abu Thur bin Yazid, dia dengan sa, dengan sa. Ambil perkataan apa, ambil kitab Al-Mustazraf. Qala Abu Thawrin, tapi kita baca Abu Thur. Abu Thawr. Jadi Abu Thawr ataupun Abu Thur bin Yazid, dia kata apa? Bermula batu yang dimasukkan di dalam bunian, baca gitu, binaan itulah bunian bahasa Arab. Dalam binaan rumah pada ketiadaan halal. Dia ambil harta haram, curi hak orang. Ya, ketiadaan halal ya. Tu. Binaan rumah pada ketiadaan halal ia. Kalau tulis situ tu baca sekurang. Kalau sekurang binasanya. Jadi macam mu'alim yang tadi, alimu minal ulum ad-darabu mu'alim yaman. Dia kata sekurang binasanya. Nak baca sekarung. Sebab kita tengok kitab tahqiq pun dia tulis dengan ca tu yang kita duk fikir dulu tu. Duk bahasa sekarung. Dia ambil sekarung saja. Sekarung daripada yang haram campur dengan yang halal. Tu binasanya. Kan binasa. Rumah tu lah. Walaupun sikit dia ambil. Binasa. Dan kata setengah hukama juga pula juga jikalau bahawasanya syurga, bahawasanya syurga ia negeri yang kekal, dimasukkan satu atau sepotong kayu daripada zalim, nescaya aku takut bahawa binasanya syurga tu. Syurga tu pun hak yang kekal tu,
Kalau hampa pi letak dalam syurga sepotong kayu yang diambil secara zalim, syurga pun binasa. Soalan aku tu. Tu. Lepas tu kata sekarung tu, ambil sekarung saja bata. Berapa biji je hampir selit di celah-celah pembinaan rumah hang. Rumah hang tu akan binasa. Yakni sangat hampir binasa rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Lagu tu. Lepas tu dan cerita tu lah bahawasanya Kisra Anusyirwan tu nama betul itu, Raja Kisra Anusyirwan tu masa ni Anusyirwan ni apa belum jadi raja lagi. Adalah baginya guru mengajar ilmu adab akan Kisra, Raja Kisra tu. Hingga masyhur lah ia Kisra tu pada ilmunya, ilmu adab tu. Maka dipukul akan dia Kisra tu oleh gurunya satu hari. Dipukul dengan ketiadaan dosa, tak ada salah apa-apa. Pukul, takluk dengan tu, takluk ada pukul. Pukul dengan ketiadaan dosa. Maksudnya yang ni tiada kesalahan, bukan dosa dengan Tuhan tu. Tak ada apa-apa guru balun. Tak kala tu, maka menaruh marah ia Raja Kisra pada hatinya, hati Kisra tu. Maka tak kala naik ia kerajaan baginya. Lah jadi orang hebat dah lah. Jadi raja dah ni. Maka berkata ia bagi gurunya, apa yang menanggungkan di kau atas memukul akan daku pada hari begian dan begian dengan zalim? Dengan zalim juga. Hang pukul aku dulu tu pasal apa? Tu. Dia ungkit balik. Maka kata gurunya, tak kalau ada engkau, yakni adalah engkau tu, aku lihat akan dikau sangat gemar pada ilmu. Tu. Aku tengok ni kaji mengaji. Aku harap bagimu tu kerajaan. Tu. Aku harap tu maksudnya aku agak lah. Aku duk rasa dah. Aku duk perasa dah. Aku agak bagi hang tu kerajaan, hang akan jadi raja. Ataupun aku cita-cita dah hang dah dapat jadi raja. Bila kemudian daripada bapak engkau dah hang kau orang ada ilmu, rajin mengaji ni, maka aku kasih rasa akan dikau. Suka aku nak bagi rasa akan dikau pada zalim. Aku nak bagi hang rasa lagu mana sakit kena zalim. Sebab apa? Supaya jangan engkau zalim akan seorang. Tengok. Tu aku balu hang tak ada sebab tu. Supaya hang peringat lepas ni. Duk tak duk hang nak ukur orang dengan tak ada sebab. Apa hai? Lagu tu hang kena dah kan sakit hati ke mana? Hang jangan buat kat orang lagu tu. Tengok pandai tak? Tu tak? Tu pandai. Maka berkata ia Anusyirwan, zah. Ni apa barangkalinya bahasa orang Rom lah ni. Raja Rom dia. Yakni elok. Bagus. Kita zah. Bagus. Kita zah tu Azizah lah. Zah kopi zah. Tu zah lain. Ni elok. Maka setengah-setengah raja yang dulu disurat pada hamparannya akan syair. Ada setengah raja, habislah Anusyirwan situ tu. Itu kena tengok kitab kedua lah. Tengok kitab kedua. Tu sampai tulis syair tu.